Assalamualaikum. Macam mana nak mula start solat balik setelah tinggalkan solat untuk sekian lama? Okay, nombor satu, sehari solat satu waktu untuk satu minggu. Minggu seterusnya tambah lagi satu, jadi dua. Minggu tiga bersama, 3 waktu solat sehari. Minggu empat, Minggu kelima, 5 solat waktu sehari. So kalau kita guna cara ni, satu minggu satu waktu solat, dan setiap minggu upgrade tambah satu. In less than 2 bulan, dan kita boleh solat 5 waktu semula, insyaAllah. Itu cara pertama, step nombor 1. Nombor 2, seminggu at least pergi masjid sekali. Bila saya cakap pergi masjid, itu maksud saya kena pergi masjid untuk solat dengan imam waktu solat fardu. Contoh kalau waktu Zuhur tu pukul 1, jadi pukul 12.50 dah sampai sana, ambil wuduk, tunggu orang azan, dan solat dengan imam, ikut imam baca zikir, imam habis baca doa, dan baru balik. Okay, tu maksud saya solat di masjid. Okay, at least minggu sekali. Langkah kedua. Langkah 3 ialah sehari luangkan masa sekurang-kurangnya lebih kurang 10 minit untuk belajar agama. Specifically, secara khususnya pasal solat. Yalah, dah tinggalkan solat lama kan, jadi nak solat balik, kenalah belajar pasal solat semula. Tak kisahlah sama ada 10 minit itu baca buku, dengan ceramah online, ataupun dengan ceramah secara berdepan dekat masjid ke. Tapi cubalah cari. The main thing is, sehari tu cari masa yang sedikit untuk belajar agama. Yalah, especially solat lah. Okay. So nombor 1, solat satu waktu untuk sehari minimum, setiap hari, satu minggu, lepas tu setiap minggu upgrade satu. Jadi pada time dah sampai minggu 5, dah cukup 5, dan maintain lah. Nombor 2, pergi masjid seminggu sekali, tak kisah waktu apa pun. Nombor 3, belajar agama at least 10 minit sehari. Alright, I think that's it. Assalamualaikum.